Kalau dia kering tak ada minyak, dia tak cantik. Dia sebelum nak makan kena cantik dulu, rupa kena ada. Kan? Semua orang suka benda yang cantik, betul tak? Sebelum masak, sebelum makan tu lauk tu kena, kalau tumis, lauk tu kena nampak minyak-minyak sikit, baru dia lawa. So bila dia lawa baru datang selera nak makan. Macam kita tengok orang lawa kan lawa, macam itulah. Kan? Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi ayam dendeng Minang. Okey, kita nak kisar bawang besar, lada merah, halia, bawang putih. Kalau puan ada cili kering yang belum dikisar, kisar sekali. Saya bawang lada kering saya dah berkisar, jadi saya tak perlu masuk sini. Dan kalau puan dekat rumah, cili kering tu rendam dengan air panas atau rebus kejap, kemudian kisar sekali. Panaskan minyak dulu dekat kuali, kemudian kita nak tumis serai ni. So this one dah basuh, be careful when you masuk dalam minyak panas. Alright, kita tumis kejap sampai minyaknya wangi. Dah bau kan? Bau sedap ya. So kita masukkan lada yang kita kisar ni tadi. Okey. Okey, kita tumis lagi. Tumis kejap sampai dia wangi. Saya nak masuk ni. Kalau puan dekat rumah, puan kisar tadi bersama dengan lada kan? So kisar terus. Kak Zaida ni sebab saya dah ada lada yang berkisar ni, jadi saya masuk kemudian. Jadi kalau cara saya ni, saya tumis lebih lama. Ini agak lama sikit kalau ditumis cara macam ni. Lebih lama puan menumis, dia lebih sedap. Okey, kita garingkan sikit lagi ya. Bagi lada dia masak betul-betul. Okey, dah jadi macam ni, kita nak masuk ketumbar serbuk. Ditumis lagi. Untuk lauk ni kena berminyak baru dia cantik. Okey, kita nak masuk daun limau. Ketumbar dah masuk ya. Kak Zaida dah masukkan daun limau. Kita tunggu sampai daun limaunya tu, daunnya tu naikkan bau limaunya dalam lada ni. Kemudian kita akan masukkan air. Kita letak air. Saya nak letak kicap dulu. Kak Zaida pakai kicap Kak Zaida ya. Ni, kicap lemak manis Kak Zaida ya. Kita ada kicap ni. So, terpulang kepada perempuan nanti, ya Allah. Okey, kicap kena puan kena agak-agak lah. Okey, jangan letak garam dulu. Ya. You letak kicap dulu, baru letak garam. Kicap ni kalau dekat yang kata tu kicap sedap rasa ya. Kicap ni kicap sesedap rasa. Okey, untuk lauk ni dia memang kena ada manis dan masin. So saya akan masukkan gula terus. Gula merah. Dan letak sedikit garam. Yes. Kering ke atau berkuah? Dia berkuah sikit, tak kering sangat. Dah jadi kuahnya, baru masukkan ayamnya. Ya. Okey, ada yang nak bertanya? Okey, kita tunggu dia sebati sikit dan baru kita rasa ya. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu ayam dendeng Minang buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.